Okey, jom kita bedah siasat laporan kewangan terbaru Alibaba. Sebab ada satu perubahan strategik gergasi sedang berlaku dalam syarikat ni dan ia mungkin akan beri kesan bukan je kat dorang tapi kat kita semua. Baiklah, untuk faham apa yang tengah jadi dengan Alibaba sekarang, kita kena tengok syarikat ni seolah-olah ada dua wajah. Satu wajah yang kita semua dah kenal, gergasi e-dagang yang terus terang tengah hadapi cabaran pertumbuhan yang perlahan, saingan pun sengit. Tapi, wajah yang satu lagi ni, inilah yang menarik. Wajah seorang perintis yang tengah pertaruhkan berbilion-bilion dolar untuk dua benda, AI dan perdagangan ultra pantas. Jom kita mulakan dengan pertaruhan nombor 1, merevolusikan semula perdagangan. Dan kunci utama kat sini ialah quick commerce atau perdagangan pantas. Ingat, ini bukan setakat tambah ciri baru. Ini usaha besar-besaran untuk macam cipta semula nadi perniagaan utama mereka. So, apa benda quick commerce ni sebenarnya? Senang cerita, ia pasal kelajuan. Ia pasal kemudahan. Hantar barang runcit, barang keperluan harian, sepantas kilat, selalunya tak sampai sejam pun dah sampai depan pintu rumah. Bagi Alibaba, ini bukan sekadar servis penghantaran. Ini senjata strategik dorang untuk lawan pesaing dan paling penting untuk buat kita semua buka dan guna aplikasi dorang setiap hari. Dan kalau nak tahu sama ada strategi ni menjadi ke tak, tengok nombor ni. Pertumbuhan hasil tahun ke tahun sebanyak 56%. Ini bukan angka yang biasa kita nampak, ya. Ini satu isyarat yang sangat jelas. Pengguna memang suka gila dengan servis pantas ni. Tapi cerita dia tak habis kat situ je. Yang lagi menarik, quick commerce ni bukan sekadar pasal jual barang dapur. Ia dah jadi macam enjin penarik pelanggan baru. Bayangkan, seramai 100 juta pembeli aktif tahunan yang baru berjaya ditarik masuk ke platform e-dagang utama dorang. Nak tahu betapa besarnya angka ni? Ia lebih ramai daripada jumlah pembeli baru yang dorang dapat dalam 3 tahun lepas digabungkan. Ini menunjukkan yang quick commerce ni bukan projek main-main atau percubaan jangka pendek. Alibaba dah letak sasaran yang sangat-sangat ambisius. 1 trilion RMB dalam jumlah dagangan kasar atau GMV menjelang tahun fiskal 2028. Ini komitmen jangka panjang. Jelas diorang nampak ini adalah masa depan. Okey, itu tadi pertaruhan pertama. Sekarang kita beralih kepada pertaruhan kedua. Dan yang ini boleh dikatakan jauh lebih besar, lebih fundamental dan mungkin akan menentukan nasib Alibaba untuk dekad-dekad akan datang. Apa dia? Membina satu ekosistem AI yang lengkap dari A sampai Z. Dengar apa yang CEO diorang sendiri cakap, Eddie Wu, beliau sifatkan langkah ni sebagai penciptaan semula keusahawanan yang baharu. Ini bukan bahasa korporat biasa. Bila CEO cakap macam ni, maksudnya ini bukan setakat nak lancarkan produk baru. Ini adalah satu anjakan, satu perubahan dalam DNA syarikat itu sendiri. Jadi, apa maksud ekosistem AI yang lengkap? Inilah dia. Strategi dorang merangkumi keseluruhan rantaian nilai AI. Daripada paling asas, iaitu mereka cipta chip pemprosesan sendiri melalui T-Head. Kemudian, mereka sediakan infrastruktur awan dengan Alibaba Cloud. Lepas tu, mereka latih model AI canggih mereka sendiri, iaitu QN. Dan akhir sekali, mereka bina aplikasi yang kita boleh guna macam Wukong dan Token Hub. Pendek kata, dorang nak kawal semuanya. Dan pertaruhan ni nampaknya dah mula membuahkan hasil. Tengok ni, hasil daripada perniagaan awan untuk pelanggan luaran naik 35%. Tapi yang paling gila, hasil daripada produk-produk AI mereka sendiri, pertumbuhan 3 angka. Dan ini bukan berlaku sekali dua, tapi selama 10 suku tahun berturut-turut. 10. Ambisi dorang kat sini memang luar biasa. Mereka dah tetapkan satu sasaran yang jelas, nak jadikan gabungan perniagaan AI dan awan ni sebuah empire yang menjana hasil 100 bilion dolar Amerika. Bukan dalam masa 10 tahun, tapi dalam masa 5 tahun je. Okey, kita dah nampak dua pertaruhan yang sangat besar dan bercita-cita tinggi. Tapi, macam orang selalu cakap, setiap cita-cita ada harganya, kan? Jadi, jom kita tengok pula apa kesan semua pelaburan besar-besaran ni kepada kedudukan kewangan Alibaba sekarang. Nah, carta ni dah ceritakan hampir keseluruhan kisah kewangan dorang untuk suku ni. Nampak tak? Jumlah hasil masih lagi naik, 9%. Itu berita baik. Tapi, tengok pula bar sebelah. Pendapatan bersih atau untung bersih menjunam sebanyak 66%. Inilah dia kos sebenar yang perlu dibayar untuk membiayai dua pertaruhan besar yang kita bincangkan tadi.
Kalau nak tengok dari sudut lain, aliran tunai bebas mereka berkurang sebanyak 27.7 bilion RMB berbanding tahun lepas. Apa maksudnya? Maksudnya, mereka secara aktif mengambil berbilion-bilion ringgit tunai yang sepatutnya boleh jadi keuntungan dan masuk poket, dan sebaliknya, mereka pump semula duit tu ke dalam syarikat untuk membina masa depan dalam AI dan perdagangan pantas. Jadi, poin paling penting kat sini ialah ini bukan tanda syarikat sedang bermasalah atau tenat. Langsung bukan. Ini adalah satu keputusan strategik yang sangat disengajakan. Mereka rela berkorban keuntungan jangka pendek supaya mereka boleh menang besar dan mendominasi pasaran dalam jangka masa panjang. Baiklah, sekarang jom kita zoom out sikit. Lupakan pasal Alibaba sekejap. Apa sebenarnya gambaran besar di sebalik semua ni? Apa yang kita boleh belajar daripada langkah strategik mereka? Sebenarnya, ini macam satu tingkang untuk kita mengintai ke masa depan. Satu masa depan yang akan dikuasai oleh AI. CEO Alibaba sekali lagi menggunakan satu frasa yang sangat kuat, fajar era ejen AI. Dengar betul-betul, dia bukan cakap pasal era aplikasi AI atau era alat AI. Dia cakap, ejen AI. Dia percaya AI akan mengubah saiz pasaran itu sendiri secara fundamental. Dan inilah takeaway paling penting untuk kita semua, kenapa kita patut ambil peduli. Sebab ini menandakan satu anjakan besar. AI tak lagi dilihat sebagai satu kos dalam bajet IT. Ia akan jadi kos pengeluaran teras, sama macam bahan mentah atau gaji pekerja. Kita akan mula lihat ejen-ejen AI ni mengendalikan tugasan yang kompleks dari awal sampai habis. Ini adalah preview bagaimana AI akan sebati dalam hidup kita, cara kita membeli belah, cara kita bekerja, malah cara kita belajar. Dan ia juga menunjukkan satu realiti baru. Pada masa hadapan, siapa yang ada kuasa pengkomputeran yang cukup, dialah yang akan menang. Jadi, kesimpulannya, pertaruhan berbilion dolar Alibaba pada era ejen AI ni bukan lagi cerita pasal satu syarikat. Ini adalah isyarat tentang bagaimana teknologi akan membentuk semula cara kita bekerja dan hidup. Persoalan yang tinggal bukan lagi sama ada Alibaba akan berjaya atau tidak. Persoalan yang lebih besar untuk kita semua ialah, adakah kita semua sudah bersedia untuk era baru ini?